Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Kadet Muhammad Irsyaduddin Ifwat bin Samsul. Dan saya Kadet Abdul Muhyiddin bin Muhammad Fazli. Kami akan menunjukkan rawatan bantu mula di kawasan tapak tangan dan di kepala. Irsya, apakah maksud bantu mula? Bantu mula ialah rawatan atau bantuan awal kepada mangsa yang tercedera sebelum mendapat rawatan selanjutnya. Aduh, sakit. Sakit di mana, Muiz? Sakit di telapak tangan. Saya akan merawatnya dengan segera. Basuhkan tangan menggunakan air bersih. Alirkan air bersih ke tangan mangsa. Keringkan tangan mangsa menggunakan gauze. Ambil iodin dan sapukan iodin ke tangan mangsa. Iodin boleh mengelakkan jangkitan kuman dan boleh mematikan kuman. Cara-cara membalut luka. Ambil kain kasar. Letakkan kain kasar di atas luka mangsa. Ambil kain anduk. Letakkan tangan mangsa ke atas kain anduk. Ambil hujung kain anduk dan letakkan ke arah mangsa. Silangkan kain anduk dari kiri ke kanan. Silangkan kain anduk sekali lagi. Matikan ikatan dengan ikatan buku sila. Kemaskan ikatan. Sekarang saya akan menunjukkan rawatan bantu mula di bahagian kepala. Contoh luka di bahagian sini.
Pastikan kawasan luka tiada kotoran ataupun habuk. Ambilkan gaus jika ada kotoran ataupun habuk tersebut. Alirkan air di kawasan luka tersebut. Letakkan iodin. Letakkan kain kasar. Hendaklah mangsa memegang kain kasar tersebut. Cara membalik luka. Ambilkan kain anda. Letakkan kain anda di bahagian kepala. Tarikan kain anda ke belakang. Ikatkan kain anda. Matikan ikatan dengan ikatan buku sila. Kemaskan ikatan. Jangan lupa bawa mangsa ke klinik atau ke hospital dengan keadaan segera. Sekian, terima kasih.